Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya Barezi. Okey, kali ini saya nak buat custom deck daripada starter deck Gentar dan Bad Heroes Unite. Dalam satu deck mesti ada 30 kad. Custom deck saya terdiri daripada 4 kad bersyarat, 4 kad sokongan dan 22 kad aktif. Kad-kad yang ada di dalam deck saya adalah Boboiboy Gentar, okey, Boboiboy Kuasa 3 dan Ochobot, Muka-Lakus, Adudu, Rosaksa Final Form, Mara dan Pian, Mas Mara, Abam, Mas Caci, King Balakong, Mas Mawais, Mas Caci, Mas Mana, Borara dan Klam Kabut, Alpha Tumbuso, Mas Mawais, Jagara, Samurai, Mekamato, Satrianta, Rubika, Ijojo, Bibobib, Pipizola dan Papazola. Okey, ni kad sokongan. Okey, Ochobot, Probe dan Ochobot. Saya guna Boboiboy Kuasa 3 ni sebab dia punya HP dia attack tinggi, efek dia pun okey, best, dan dia dapat unlock Boboiboy Gentar. Rosaksa Final Form mungkin akan menjadi game changing anda nanti. Kad Abam ni nampak lemah tapi efek dia kuat, korang kena masukkan dalam deck korang. 3 kad ni korang kena masukkan dalam deck untuk counter kad Abam, iaitu Mas Cacik, King Balakong dan kad sokongan Pro. Selebihnya korang guna kad yang nilai HP dia attacknya lebih daripada 100. Okey, mantap.